Cuba tengok kita pakai barang ni apa jadi. Pasang, tekan aja terus masuk. Tekan sebelah atas pun sama masuk. Okey, ni pula nak keluarkan, senang je. Tukar arah dia, tekan saja beres. Jom kita semak apa barang kita nak review hari ini. Datang sekali dengan toolbox dia. Okey. Power tool kita hari ini power screwdriver ataupun untuk drill ya. So dia datang dengan dia punya power drill. Okey, ada 2 bateri, ada charger, ada flexible extender, soket, mata drill dan juga mata screwdriver Phillips dan flat ya. Cara nak pasang mudah. Okey, kita boleh looskan ataupun ketatkan pemegang mata dia. Ada butang untuk tukar arah dan kita tekan, dia akan release ataupun dia akan ketatkan lah mata drill kat depan tu. Lagi kita boleh kontrol dia punya kekuatan dia lah, kuasa dia. Paling kuat tu untuk kita drill, tebuk lubang. Zaman AI ni kos perkhidmatan tinggi. Kalau kerja-kerja di rumah sikit-sikit tu boleh buat sendirilah. Jadi elok siap rumah simpan barang ni. Harga pun murah je. Harga boleh cek di beg kuning ya. Ni memang handy lah. Boleh simpan satu di rumah, satu dalam kereta. Contoh, bila ke mana-mana senang kita nak pakai kan. Macam tadi ni nak betulkan kunci pintu ke kan. Repair barang sikit-sikit pun boleh cek di beg kuning.